Yang kenal. Hai. Geng-geng akak kek bros. Akak kek. Akak kek. Akak kek. Dengan Om kan. Ya, kek bros kita nak kek bros. Oh. Tak kau juga ni tak? Ambil. Kau nak ambil? Orang jauh. Okey. Kita orang kat sana tak? Okey. Pagi ni kami di Keling, Selangor. Program Friend of River 1000 langkah sambil nikmati alam. Ada pelepasan anak-anak ikan kelah di waterfall Batu Hampa nanti. Program anjuran Pejabat Penghulu Mukim Keling dengan kerjasama Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Selangor dan Pejabat Perikanan Daerah bertempat di Lemuni Resort. Satu langkah kecil untuk impak yang besar terhadap alam sekitar. Bukan. Bang, bang. Baik. Oh ni ah, yang sekali kena apa? Elah. Kena? Dah. Dah jumpa dah. Okey, baik. Macam apa? Indiana Jones. Hulu Selangor, kita bersepadan dengan Perak, sebelah je Perak dari Melim. Kerling, banyak kawasan-kawasan bersejarah di Kerling ni. Siapa yang minat sejarah tentang peperangan dulu, zaman-zaman dulu, peperangan Kelang apa semua, kita akan menuju ke trek air terjun Batu Petinggik. So siapa yang pernah ke air terjun Batu Petinggik, so dia tahulah macam mana korang jalan nanti. Siapa yang tak pernah tu, korang terimalah azabnya nanti. Tak adalah. Kita santai, program ni santai. Gelang tu hanya akan dipotong di Batu Hampa. All the stars overhead give us more to imagine. Eyes wide open, letting in all the magic that's about to happen. There's no end to where we go, endless fields to roll. Gaya, jom kita aerobik. Mentang-mentang berjalan kan, betul-betul berjalan ni semua. Okay, event start dalam 8.44. Baru kita bermula. Delay hampir sejam. Delay hampir sejam. Hudu-hudu yang masuk. Hudu-hudu yang kita kena ambil tu. Memang tak masuk lah sebab aku cantik. Ini yang saya nak, keyakinan ini yang saya nak. Lupa nak set jam. So program pagi ni kita bermula dekat Lemuni Cafe dekat Kerling. So kita akan bergerak menuju ke Bukit pula, air terjun Batu Petinggik dan terus ke air terjun Batu Hampa. So target hari ni dalam 10k
step lah untuk program pagi ni. Running. Come on. Tengok. Itu dia. Boleh bang. Aduh. Senyap yang potong kita lah. Kakek ada kakek. Kakek belakang. Hari Jumaat hari Khamis. Last time kita jumpa dengan kakak ni dekat Get Goose. Dan tu first time aku ke Get Goose lah. Kita orang antara geng-geng sweeper lah. Geng sweeper. Tapi sekilo terakhir tu dia pucuk tu. Saya sedar, satu dah hilang dah. Slide. Yang ini konon-konon macam muntah-muntah konon-konon. Yang ini nak keren-keren konon-konon. Tengok tu kau naik dulu. Luar turun tu kita slide. Dia orang scam lah. Kita tunjuk dulu sikit lah. Relax dulu. Konon-konon lah, kau rasa kakak dah boleh makan ni kan. Kita boleh potong dia ni. Tak apa ni, ada orang boleh lagi ni. So, kali ni kita jumpa pula kat sini. Event untuk hari ni. Oh, kita ada apa? Apa ni? Apa? Yang orang panggil apa? Kalau orang yang pandai tu tengok-tengok pokok-pokok ni. Orang free. Apa lagi kak? Kak, apa lagi pokok apa nak tunjuk ni? Ada tu kali. Tu kali kena hutan depan lah. Lepas daripada RM7 kita tak pernah lalu lagi trek ni. Ini kira first time lah ikut trek ni. Ikut trek ke Batu Hampa Tak tidak selama ni 2 kali kita pergi RM7 ni lah. Kita orang ikut bawah tu je. Tak ada pun sampai ke atas ni. Ini first time lah. Ramai. Dah. So, sampai dah. Yang pink tu jangan bagi hilang. Nanti nombor kita akan panggil daripada yang kuning tu. Sebab tu kita bagi dulu. So, kita dah sampai dekat Batu Hampa punya location. Dan ni kita nak potong tali kuning ni. Tali kuning ni untuk kita orang punya cabutan bertuah. Cabutan bertuah hari ni. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi Sorry kak, tak letak apa dah kak. Tak letak apa dah, saya menang. Saya menang. Tak letak dah. Menang saya dah menang dah. Hadiah bagi kita. Tiup dah. Hadiah bagi kita orang. Kita di mana? Di Batu Hampa. Saya juga buat perkhidmatan ambil gambar Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Friends of River Batu. Good. Mereka ada makanan. Ada makanan.
Komnet. Oh, inilah dia. Ada dekat Batu Hampa, tak Gerling. Tadi perjalanan ingatkan kita dekat rasa macam jauh lah. Rupa-rupanya dekat je. Antara Batu Penggek dengan Batu Hampa. Jom. Antara kawan-kawan aku yang hadir hari ni lah. Dan isteri. Betul. Dan anak sulung aku. Dan wife. So dekat tadi dah ada buat acara pelepasan ikan gelap. Jadinya itu je kot acara dia. Lepas tu kita akan bergerak turun ke bawah lah. Dekat bawah nanti ada acara untuk podcast dengan penyampaian hadiah lah. Bukan hadiah lah, kira macam sambutan bertuah untuk program hari ni. So kita lepak-lepak kejap, ambil gambar dekat kawasan ni. Lepas tu kita turun lah. Nak mandi tapi sayang baju. Gosok. Semua orang potong gelang ah. Dah, aku menang. Ni betul-betul mandi ni. Basah habis. Wah. Pandai dia kan, berhenti kat tempat dia ni. Ini memang betul-betul santai-santai ni ha. Tok Penghulu steady, Tok Penghulu. Ya, terima kasih Ram. Ya, sila. Sebenarnya datang kat kawasan Amba ni belanja dah. Tapi bini Amba yang belanja. Demo duit apa? Ada demo. Oh, demo nak belanja duit. Oh, ada orang nak belanja duit dah. Mantap. Pukul sejam 28 minit. Dah sejam setengah. Kita dah sampai balik kat Cafe Lemuni. Untuk 1000 step 1000 step lah, 10,000 step. Kali ni rasa macam betul duduk kat macam dekat Sabah. Tu nampak tu. Orang-orang Sabah lah dia. Cik. Dia dah keluar saka dah. Baru aku cakap dekat tu. Sebabnya hari ni dia punya PA pun orang Sabah. So kita orang rasa macam kat sini macam kita orang kat Sabah. Tak payahlah pergi KK dah. Tak ada KK dah. Anggap pergi KK. Bagus sekarang. Malam tu kita kat sini ke? Ya. Oh, dia orang masak kayu. Oh, ini ambil kopi. Abang pun ada? Ya, saya ada. Hai. Nanti masuk YouTube dia. Hai tu nak get good. Tapi dia kat depan. Dia tak tunggu kita orang. Dia laju. Kita ditugaskan di hadapan bang. Kalau bagus, kita naik dekat situ. Yang depan itu. Kalau yang Lepas tu yang naik Fraser Hill sikit, naik kat Fraser. Atas lagi. Sampai jam tu. Betul sampai jam. Betul sampai jam dekat food court. Dekat food court kat atas tu. Ni geng-geng akak-akak apa? Case sweeper lah. Kat ataupun guide. Masuk YouTube dia nanti dek. Tak masuk siap. Dah sap belum? Dah sap. Ni dah sap. Ni dah sap. Siap-siap komen lagi. Siap komen. Apa yang kata saya? Kenal juga. Nanti ikut je off dia selalu iklan. Itulah. Mana dia ikut lah. Ada plan tak next pergi mana? Nak ambil untuk pergi Kutu. Kutu. Dah pernah naik dah? Kutu belum. Dengan warga seorang je? Awal lah. Nama pun nak lelaki bini kan. Yelah, lelaki bini. Nama YouTube tu pun lelaki bini. YouTube channel dia lelaki bini. Channel lah bini. Sekali tak jadi. Tak kena buka channel lain lah. Lelaki je. Lelaki. Okey, terima kasih. Ayam bang. Dia bawa lah dia pergi mana pun. Dia mesti akan masuk lah. Apa susah berkilau negeri Naiknya baru hati saya rindu Sayang kita baru
King sebelum ada acara jemputan petua. Oh, persembahan daripada Opsi. Hari ni kita ada vibe-vibe daripada Borneo. Depan tu orang Borneo. Daripada depan tu semua orang Borneo. Yang band-band tu semua orang Borneo. So hari ni kita dapat rasa vibe-vibe tu lah. Oh, menarik barang dia. Ada aku dah jampi dah. Kosong 77. Alah. Kosong 77. Oh, Desa. Kosong. Oh, kawan. Okey. Dapat telekong. Dapat telekong, boleh lah tu. Dia yang dapat. 042 satu. Dapat telekong. Oh, telekong. Ada memang supi VIP lah. Telekong. Tipis kita. Elok tu lah lengkap kan. Okey, Dapat nombor telekong, seterusnya dapat towel. apa table towel juga. Dapat towel. 040. Sini sikit be. Dapat Okey, ada dua saiz. Okey, nombor pertama 072. Wan, tinggal kita je Wan. Boleh. Okay, kita dah selesai acara event kita untuk hari ni, hari Sabtu ni. Itu event Friend of the River, 10,000 step di Batu Bertinggik lah, sampai ke Batu Ampar punya air terjun. So program jalan dengan lancar, semua orang happy. Hadiah sambutan petua pun best-best. Cumanya aku je yang tak ada rezeki. Nombor 102, wife aku dan anak aku, alhamdulillah dapatlah sikit cimil-cimilan katanya kata orang untuk hari ni, untuk sono-sono. Tapi bapak dia lah tak dapat ada. Aku dengan kawan aku Iwan tak dapat juga. Jadi program kali ni memang seronok lah untuk kami. Kita dah lah bersama dengan anak sulung. Okey lah, kami pun dah nak gerak balik ke rumah. Lepas tu sebenarnya kami nak ke Shah Alam pula lepas ni, untuk ambil race kit untuk kami running untuk esok. Apa yang? Forest Run. Forest Run and Fruits. Dekat Taman Botani Shah Alam untuk esok. So program Friend with the River ni kira macam bagi aku best lah. Sebab dengan bayaran RM25 kita dapat baju, kita dapat air free, kupon air free. Yang pagi-pagi kita dah ada kupon untuk breakfast, dapat air mineral, dapat satu roti gardenia. Lepas tu bila kita dah turun daripada habis event kat atas, kita turun balik ke bawah, kami dapat percuma air. Untuk kupon juga, satu kupon juga percuma air. Dan lepas tu kami dapat lagi dengan makan tengah hari. Lauk ni pun boleh tahan juga, lauk ayam masak merah. Kira program ni menarik lah. Sebab tu hanya dengan RM25 boleh dapat macam-macam. Lepas tu baju last ni dengan jemputan mertua. Memang best lah. Kira program ni memang terbaik lah untuk kita join. So next year kalau siapa-siapa nak join tu memang patut join lah. So ini je lah program kami kali ni, Outdoor Laki Bini. So kita jumpa lagi di lain episod kami. Bye.